Hai, Assalamualaikum dan selamat datang semua para pendidik. Hari ini, jom kita sama-sama dalami asas literasi bahasa. Tapi, jangan risau, kita tak akan sentuh teori yang pening-pening. Sebaliknya, kita akan fokus pada sesuatu yang lebih praktikal. Macam mana kita nak bina jambatan pemikiran yang betul-betul kukuh untuk pelajar kita. Daripada konsep, terus ke apa yang kita boleh buat dalam kelas. Okey, jom kita mula. Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir, apa sebenarnya maksud literasi ni? Adakah ia cukup sekadar boleh membaca? Dalam bahagian pertama ni, kita akan pecahkan satu mitos yang paling besar tentang literasi. Percayalah, ia mungkin akan ubah cara anda pandang pengajaran selama ni. Cuba kita hadamkan betul-betul petikan ni. Ia cakap, literasi bukan sekadar boleh eja atau tulis ayat. Ia adalah jambatan. Dalam kan maksudnya? Jambatan pemikiran, jambatan kefahaman, jambatan komunikasi. Ia bukan tentang sampai ke satu destinasi, tapi tentang proses menyambungkan semua titik-titik penting ni. Okey, bayangkan situasi ni. Mesti selalu jadi dalam kelas kan? Ada seorang murid ni baca petikan, wah lancar betul, satu perkataan pun tak sangkut. Tapi bila kita tanya, adik, faham tak apa yang adik baca tadi? Cuba cerita sikit. Terus diam. Inilah dia jurang yang kita cakap tu. Jurang antara sekadar boleh membaca dengan betul-betul faham. Persoalannya, adakah itu literasi yang sebenar? Jadi inilah dia rumusan paling penting. Literasi bahasa yang sejati ni, dia macam satu kitaran yang lengkap. Mula-mula kena boleh membaca. Lepas tu kena faham dan tafsir apa yang dibaca tu. Dan puncaknya, ini yang paling penting, ialah kebolehan untuk menghasilkan sesuatu. Maksudnya, boleh sampaikan balik idea tu melalui komunikasi yang bukan saja berkesan, tapi juga ada jiwa dan makna. Baiklah, sekarang kita dah faham konsep besarnya, jom kita bedah siasat dua tonggak utama literasi ni, iaitu membaca dan menulis. Mungkin kita nampak ia macam dua benda yang berkait rapat, macam 12 shilling yang sama kan? Tapi sebenarnya, proses yang berlaku dalam otak kita sangat-sangat berbeza. Jom kita tengok satu-satu. Cuba bayangkan, literasi membaca ni macam sebuah bongkar ais atau iceberg. Yang kita nampak terapung ke atas air itu cuma sebahagian kecil. Itulah kemahiran asas. Kenal huruf, sebut perkataan, senang nak nampak, senang nak uji. Tapi bahagian yang paling besar, yang paling penting, sebenarnya ada kat bawah permukaan air. Itulah dia proses pemikiran yang sebenar. Faham, tafsir, menilai. Itulah enjin literasi yang sebenar. Jadi, proses membaca ni ada 3 lapisan utama. Lapisan pertama yang paling asas ialah pengecaman teks. Boleh kenal huruf, boleh sebut perkataan, okey, settle. Lapisan kedua, kita naik sikit. Kefahaman. Dekat sini, otak kita mula proses dan cari makna yang tersurat dan yang tersirat. Dan lapisan paling dalam, yang paling hebat, ialah interpretasi dan penilaian. Di sinilah pemikiran kritis bermula. Kita mula buat kesimpulan, kita mula persoalkan mesej penulis. Power kan? Okey, kita dah sentuh bab membaca. Sekarang, jom kita beralih ke tonggak kedua, menulis. Petikan ni, bagi saya, sangat-sangat tepat. Menulis bukan sekadar menyalin. Betul. Menulis ni bukan kerja pasif macam photostat. Ia adalah satu proses yang sangat aktif. Kita kena berfikir, kita kena susun idea, dan yang paling penting, kita mencipta sesuatu yang baru dari fikiran kita sendiri. Sama macam membaca tadi, kemahiran menulis ni pun ada peringkat evolusinya. Mula-mula, kita fokus pada bahagian mekanis. Betulkan ejaan, tanda baca, tata bahasa. Ini asas yang wajib ada. Bila dah mahir, baru kita naik ke peringkat seterusnya, pembinaan ayat dan wacana. Ayat kena gramatis, susunan idea kena logik. Dan puncaknya, itulah dia penyampaian idea. Di sinilah magic berlaku. Di mana kreativiti dan gaya penulisan seseorang tu mula terselah. Okey, kita dah faham apa itu literasi membaca dan menulis. Sekarang, soalan yang lebih besar. Kenapa semua ni penting? Kenapa kita sebagai pendidik kena faham benda ni secara mendalam? Percayalah, kesannya bukan setakat pada grade A dalam kertas peperiksaan. Ia jauh lebih besar daripada itu. Jadi, soalan ni saya tujukan khas untuk anda, para pendidik. Kenapa kefahaman mendalam tentang literasi ni kritikal sangat untuk kerja kita? Jawapannya mudah. Ia bukan lagi satu bonus atau nice to have. Ia adalah satu keperluan asas dalam profession kita. Jom kita tengok kenapa. Kita boleh bayangkan kesan literasi ni macam ombak atau gelombang yang merebak. Pusatnya tentulah bermula dari murid. Bila mereka celik literasi, keyakinan diri mereka meningkat, kefahaman mereka jadi lebih mendalam. Lepas tu, gelombang ni akan sampai kepada kita, para guru. Kerja kita jadi lebih mudah, pengajaran jadi lebih berkesan. Dan akhirnya, gelombang yang besar ini akan membentuk satu masyarakat yang berilmu, yang kritis dan mampu berdaya saing. Nampak tak rantaian tu? Baiklah,
Cukup dengan konsep dan teori, sekarang jom kita masuk bahagian yang paling ditunggu-tunggu, bahagian praktikal. Macam mana kita nak ambil semua idea hebat ni dan bawa masuk ke dalam bilik darjah kita esok? Jangan risau, saya akan kongsikan 5 prinsip mudah yang boleh jadi panduan utama anda. Okey, ini dia 5 prinsip teras tu. Pertama, pengajaran kita mesti berperingkat. Mulakan dengan yang senang, kemudian baru pergi ke yang lebih kompleks. Kedua, ia mesti bermakna. Kaitkan apa yang mereka belajar dengan dunia mereka, dengan kehidupan seharian mereka. Ketiga, kontekstual. Guna bahan yang dekat di hati mereka, yang sesuai dengan budaya dan persekitaran mereka. Keempat, berterusan. Literasi ni bukan macam projek, ia amalan harian. Kena buat selalu. Dan akhir sekali, yang paling penting, inklusif. Pastikan kaedah kita raihkan semua pelajar, tak kira apa pun tahap kebolehan mereka. Tiada siapa yang boleh tertinggal. Sebagai penutup, jom kita undur sikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Perbincangan kita hari ini sebenarnya bukan lagi pasal teknik atau strategi mengajar semata-mata. Ia adalah tentang peranan dan amanah kita sebagai pendidik untuk masa depan. Tolong pegang 2 perkara penting ni. Yang pertama, literasi itu bukan satu lagi subjek dalam jadual waktu. Ia adalah nadi dan asas kepada profession kita sebagai guru. Dan yang kedua, bila kita betul-betul kuasai strategi literasi ni, kita bukan setakat nak bantu murid skor A. Tidak, misi kita lebih besar. Kita sedang membina satu generasi yang mampu berfikir dengan kritis. Jadi, sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk dibawa pulang. Selepas kita bincangkan semua ni, fikirkan, apakah satu perubatan kecil yang anda boleh buat dalam kelas anda esok untuk mula beralih daripada sekadar mengajar kemahiran kepada membina jambatan pemikiran yang sebenar untuk setiap anak murid anda? Fikir-fikirkan.